Hai, dah sampai dekat The Resto kita Setiawangsa. Tempat dia simple tapi ada kampung feel yang tenang. Yang paling penting ada kopi dengan biskut Legend, kombinasi yang paling comfort untuk hari ini. Yeay! Kedai kopi yang pertama dekat KL masak guna arang. Jadi bila korang nak, aroma arang tu memang akan naik, membuatkan kopi kita tu teringat atuk nenek kita dekat kampung. Dari segi kopi, dia akan bagi kopi yang kosong dulu. Lepas tu korang boleh add on sendiri susu dengan gula ikut taste korang. Paling wing dekat sini biskut Legend dia cicar dengan kopi panas-panas. Simple je, terus naik nostalgia kita yang lama-lama dekat kampung. Cicar pula dengan roti butter. Kadang-kadang kita terindu kat kampung kan, terindu kat nenek dengan atuk kita. So suasana ni memang bagi aku memang best gila lah. For me, kawasan sini memang chill gila. Kiri kanan pun tenang, memang vibe healing terus. Kerusi banyak, kau jangan risau. Memang sesuai untuk lepak lama-lama. Tapi kena tawar sikit sebab tempat ni memang cepat penuh. Pot orang wajib singgah. Dan orang lama je yang singgah tau. Budak-budak pun ramai lepak dekat sini sambil makan makanan Legend, sambil chill. Oh, dekat sini pun diorang ada sediakan dewan tau. Boleh muat 150 orang. Kalau korang ada event, korang beroja je pihak dekat sini, okey? Bukan kopi dengan makanan Legend je, dekat sini pun ada ayam gepuk tau. Level pedas dia memang padu. Korang wajib datang try. Siapa peminat spicy food, menu dia memang basic. Ada package sekali dengan air free tau. Kalau korang suka makan ayam gepuk, memang kena boom datang sini. Okey, jujur makanan dia memang sedap gila. Ada kangkung goreng crispy tu. Ya Allah, itu yang buat aku tak boleh move on. Sama dia memang padu. Ayam dia memang besar dan juicy. Memang ngam gila kombinasi. Makan sekali merasa nak lagi. Tengok rasa kecil ni, siap cakap tam best lagi. Overall, aku bagi 10/10 untuk makanan, presentation, vibe tempat. So, korang kena wajib datang sini tau sebelum tempat ni menjadi viral.